Siapa ni? Hello? Hello, siapa ni je? Ini Nazra ke? Ini siapa? Saya yang ada kerja dekat bengkel Jalan Wang Ajam. Sekejap ya. Terima kasih ya. Bye-bye. Siapa tadi? Saya kerja dekat bengkel Jalan Wang Ajam. Saya ada terima tayar dari kereta Myvi, tak silap saya. Oh, ya. Abang, kenapa? Memang tayar ni tak nak ambil dah. Tak ada. Oh, ya. Faham. Datuk tak nak bayar lah. Tak nak bayar apa? Sebab awak dah tinggalkan tayar dekat kedai saya, jadi kena bayarlah untuk depo. Kena bayar depo macam mana pula? Sebab tayar tu ada kat kedai saya. Pasal? Tayar tu dah tak guna lah tu. Tapi tayar tu ada kat kedai saya. Kalau awak tak nak bayar depo, kena ambil balik lah. Bayar depo macam mana tu bang? Deposit lah. Berapa tu? Dia tak mahal sangat lah, dalam 500 je lah. Apa pasal lah? Tayar tu kan tayar dah tak pakai. Yelah, tayar tu dah tak pakai tapi ada kat kedai saya. Buang je lah. Kalau buang pun awak kena bayar duit lori lah. Apa benda ni? Tak faham. Apa pasal pula? Tapi macam itulah ceritanya, kena bayar 500 untuk saya pindahkan tayar tu. Apa pasal kau tak bayar apa jadi? Kalau tak bayar, awak kena kahwin dengan saya lah. Apa benda ni? Kau buat apa ni? Takut. Betul lah. Saya... Jangan. Takut aku. Takut. Takut. Berderau weh. Berderau weh. Tak tipu. Berderau jantung.